Okay, so guys, hari ni kita orang nak buat mukbang, kita orang nak cuba menu baru. Okay, kita tak Hai, Assalamualaikum guys. Bagi Ayub Ain nak kita mini. Saya lah Cik Puan Aini. Okay guys, so memandangkan Aini dah berapa hari dah tak post konten. So hari ni hari Minggu, Aini ajak Habi lah kita buat konten. Okay, memandangkan kita dah lama tak buat mukbang kan. So hari ni Aini nak ajak Habi kita buat mukbang. Okay, so masa sepanjang bulan puasa hari tu kan ini ada buat apa konten masak-masak, patut unboxing kan. So mukbang memang dah lama sangat kita orang tak buat. So hari ni kita orang nak buat mukbang. Kalau korang tahu mukbang apa yang kita orang makan, korang kena layan video ni sampai habis. Okay, so guys, hari ni kita orang nak buat mukbang, kita orang nak cuba menu baru. Okay, kita tak pernah lagi rasa makanan ni, iaitu Shin Noodle. Nampak tak? Shin Noodle. Okay, jangan risau, kat sini ada halal tau. Kat sini ada halal, tapi bukan halal Malaysia. Yang ni halal daripada Korea. Korea. Okay, sebab dia ada khusus halal. Dia pun ada memang halal dia lah yang uruskan tempat kerja dia kan. So dia tahulah halal ni boleh digunakan ataupun tidak. Okay, so korang jangan risau, makanan yang kita orang makan ni tetap halal. Okay, so kita nak tengok macam mana Shin Noodle ni, apa rasa dia, sedap ke tak sedap kan. Apa ada dalam dia, kita tak tahu guys. Okay, so kita unboxing. Gimana gunting, pakai ni je lah, garpu. Ada bawah guys. Bawah. Sebab masa bulan puasa hari tu kita orang tak boleh buat mukbang, macam tak berapa nak sempat sangat masa bulan puasa hari tu kan. Sebab hari ni pun lebih banyak buat konten masak-masak. So memang nak buat mukbang ni memang tak sempat. Okay, so kita nak tahu macam mana dalam dia. Tada! Kita buka plastik dia. So kita buka dalam buka. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, ini dia punya, macam biasalah dia punya dia punya perencah Tapi kat sini tulis soup, base soup Okay, Shin Cup Noodle Soup. Okay, ni dia punya perencah dia. Okay, so dalam dia Maggi. Sama juga, dia punya bentuk macam Maggi. Ya kan, mi je. Okay, so kat sini kita air panas kita dah masak tadi. So, kita curahkan dulu lah dalam ni biar dia masak. Oops. Okay, tak banyak sangat. Kita biarkan selama. Lepas tu perencah dia ni tak payah letak dulu. Sekejap. Okay, so guys, setelah beberapa minit kita dah kita dah rendam dengan air panas. Okay, so inilah dia punya kejadian dia. Nampak tak? Tak boleh nak ni, kita takut tumpah. Okay, ni nak kena ada air ke ataupun nak buang air dia? Ni dia macam sup ni, campur lah. Okay, so ni perencah dia. Kita buka dulu. Sup buka macam sup orang dia orang punya makanan kan memang sihat. Okay, ni sobok dia. Kita letak sikit dululah. Lepas tu kita kacau-kacaukan dia. Bau dia nampak macam sedap lah. Macam tom yum pun ada. Itulah. Sini kita. Okay, so guys, sebelum kita makan, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Okay, awak rasmikan dulu, awak rasa dulu macam mana rasa. Buka terus lah. Kita buka terus. Senang kita nak makan. Mana garpu? Mana garpu? Rasa kuah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kena lagi perencah dia. Pedas tu. Pedas? Tak pedas, dia macam apa ni kat Pedas sebab panas. Okay, rasa dia macam mana? Bukan tom yum je. Bau dia sedap, dia punya serbuk dia. Dia macam sup, tapi sama dia sedap lah, sedap. Serius sedap. Demi Allah, hanya cakap memang sumpah sedap. Kuah dia memang sedap. Sup macam sup. Sedap kuah dia sedap. Lepas dia macam kan. Sebab dia bukan sama serbuk lada atau apa kan. Pedas sikit. Dia punya rasa dia sedap lah kan. Budak-budak pun rasa boleh makan. Tapi yang letak banyak lah. Kita pun tak letak habis.
Ada lagi sikit. Separuh lah, lebih kurang. Ada lagi sikit lah. 3 suku Okey dah, tak pedas lah. Kita ingat kan pedas selama ni. Macam Korean spicy semua So, korang memang tak pakai pedas tu. Ini suggest korang boleh beli Shin noodle ni. Memang sedap. Berhati sedap. Kalau makan pedas-pedas nanti kan bahaya kan. Takut perut kita rosak, takut organ kita rosak, betul tak? Boleh, budak-budak pun boleh. Semua golongan boleh. Bagi Aini, yang ni lagi sedap daripada ramen tau. Berkuah lagi. Boleh apa? Ni dia pun dia tahan ni buat. Itu dia macam tak pasti. Mungkin dia punya cendawan ke apa. Macam bawang tu. Ada daun sup. Ke daun dia lah daun herba dia. Sebab Korea kita tahu Korea memang kaya dengan herba kan. Betul. Jadi kalau pergi negara dia pun banyak herba kan. Macam kita orang hari tu pergi Korea last year. Makanan dia orang sangat healthy. Sepanjang kedai kita orang pergi makan, tak ada langsung air manis. Semuanya air sejuk, air mineral. Memang bagus lah. Pasal hari ni pergi Korea tu, Aini rasa kalau korang duduk sana memang sihat kot rasanya. Menu wajib dia mesti ada yang kimchi tu Kimchi tu mesti ada lah. Menu yang wajib ada. Dengan jeruk bawang. Hari ni sup kayu mana? boleh macam orang kata suka kan jeruk bawang tu. Memang sedap. Atau ada sayur dia tu macam sup umpai laut rumpai laut. Umpai laut yang kita makan yang hijau seaweed tu. Seaweed tu tapi dia ada buat sup dia dia ada sup dia. Lepas tu dia ada yang jenis yang kering punya tu. Lepas tu dia letak bijan. Rasa dia memang sedap lah. Aini kalau tidak, Aini tak makan tau. Lepas tu Aini semua kedai setiap kali dihidangkan rumpai laut yang kering tu, memang Aini makan. Memang sedap guys. Korang kalau kan kat sini kan kat Malaysia kan dah ada makanan Korea kan. Sedap. Kira makanan ni macam mengimbau kembali masa kita orang pergi percutian dekat Korea hari tu. Macam kan ada makan ni sup ni. Ada. Letak mi, letak seafood semua. Betul, nanti digaul-gaul makan. Dia gaul-gaul panas-panas, lepas letak dalam mangkuk, makan. Rasa tu sama macam ni. Serius. Makanan orang kat sana sangat-sangat healthy guys. Dia tak ada makanan yang macam kita sini kan. Apa sikit semua nak cheese lah. Apalah kan, manis-manis semua. Tapi sepanjang kat sana, hari ni pergi makanlah sarapan ke tengah hari ke makan petang ke makan malam ke. Malam tak ada malam tak ada. Diorang last makan sampai pukul 6-7. Masa tu lambat sebab kita orang ada program lambat sikit. So lambat sikit lah kita orang makan. Tapi kat sana walaupun cuaca dah gelap, tapi baru pukul 7 macam gitu tau. So kat sana kalau korang duduk sana memang sihat lah. Sebab tu korang tengok kalau kulit orang Korea kan cantik, licin. Lepas tu diorang pun sihat kan. Makanan dia lah sayur-sayur. Makanan dia. Kimchi tu ada macam-macam jenis. Kat 16 cara lah dia buat macam kimchi tu. Sampai 16 cara. Ada banyak cara dia buat. Betul? Dia tunjuk kat kita, dia pergi dekat dia punya kilang. Kelas dia. Lepas tu kita orang pergi kelas dia untuk buat kimchi tu. Lepas tu kita orang makan. Cara nak buat. Macam mana cara balut dia, macam mana cara dia buat yang kimchi punya apa tu? Betul. Sayur-sayur dia tu. Lepas tu dia punya apa yang hijau tu, rumpai laut dia. Yang kering yang kita balut tu kan. Lepas tu kita orang pun diberi kesempatan untuk belajar buat buat tukang kimchi, buat apa nama? Alah yang kita makan tu sushi. Sushi. Rumpai laut yang orang buat sendiri lah. Betul? Asli lah. So korang patut try lah Shin noodle ni. Kita beli hari tu berapa ringgit RM5 lebih RM5 lebih. Padahal beli ni dah lama kita orang beli. Tapi akhir tangguh nak makan. Lepas tu hari ni kesempatan kita orang nak makan. Sedap guys. Boleh cuba bila-bila makan. Kalau makan tengah sejuk pun, waktu hujan-hujan sedap. Panas kan, campur dengan panas. Dia punya pedas kan. Orang kata tak terlampau tinggi sangat level dia. Dia macam nak kata tengah-tengah pun tak kan. Dia macam orang kata boleh terima dengan lidah kita ni. Sebab hari ni Aini tak boleh lately ni lah. Aini tak boleh makan pedas sangat. Kalau dulu Aini makan kuat juga makan pedas.
So sekarang ni hari ni tak apa nak makan pedas sangat. So dia punya apa nama perencah dia ni boleh lah. Dah separuh dah kita makan Oh dia ada carrot. Dalam dia ada carrot, ada sayur, ada macam-macam lah. Dia punya ni semua. Boleh zoom sikit lah kalau nak zoom. Dan kalau kita orang ada masa nanti, kalau ada kesempatan lagi, ini kan nak ajak Khalif pergi lagi Korea. Tapi hari tu orang pergi waktu sama. Kan waktu sama, lepas tu cuaca pula panas. Ya Allah ya Tuhanku, muka kita orang dah macam apa dah, macam bontot kuali dah, hitam legam. Sebab pas kita orang pergi tu panas sangat tau, pergi sana sini semua kan. Musim bunga dah. Tapi masa kita orang pergi tu, yang masa dekat apa nama yang tempat yang bunga jatuh, daun jatuh tu? Sonia apa? Alah yang dia naik basikal tu. Sonata. Sonata tu kat situ. Masa tu dia baru nak mula tau. So macam kita tak merasai sangat lah yang daun-daun jatuh apa semua tu kan. So hari ni kan nanti nak ajak Abi pergi waktu musim sejuk salji. Apa nama Pulau Nami ni? Pulau Nami ni? Pulau Nami dah pergi dah hari tu. Tapi itulah sebab cuaca panas kan. Sedar tak sedar tahu dah. Habis. Tu guys. Kalau zoom lagi dekat baru. Dia gempar kan. Dia ada macam-macam gempar dalam tu. Herba-herba macam Korea punya herba lah kan. Ini kau macam ni juga. Dan tak rasanya. Sedap. Okey, apa nama, kalau awak lah kan, sekarang ni kita dah pergi berjalan dekat Korea, kita dah pergi Bandung. Okey, apa lagi negara yang awak rasa awak memang teringin sangat nak pergi, yang awak belum jejak lagi? Ada banyak tempat. Kita kalau pergi Mekah tu kita dah pergilah kan, tapi maksudnya untuk orang kata pergi holiday. Pergi holiday. 3 tempat lagi lah yang. Apa lagi awak yang top 3 yang awak rasa awak nak pergi? Pertama sih ni apa ni Danam tu Vietnam Vietnam. Vietnam. Lepas tu ingat nak pergi Jepun dengan lagi satu mungkin belah-belah Turki ke apa? Kawasan belah Eropah sana lah. Kat mana tu? Turki ke mana-mana belah situ lah. So kalau paling awak nak pergi top 1 tu Turki lah. Turki ke ataupun Taiwan ke ataupun Japan ke ataupun tengok tempat yang macam unik sikit lah. Turki memang itu pernah cakap kan, Turki kan. Tunggulah cuti panjang sikit sebab dia pergi sana. Jalan apa? Hari ni tengok dia punya macam ada package dia kena lama lah. Macam hari tu kita pergi Bandung 4 hari 3 malam kan. So kalau macam hari ni lah kan, hari ni memang teringin saya nak pergi iaitu China. Kat Shanghai tu. Shanghai pun best juga. Sebab dia orang kata kat sana, kat China tu memang sangat-sangat orang kata dia punya environment dia punya apa orang cakap memang best tau kat dia orang kat sana. Sebab tu dia orang kat sana teknologi dia orang sangat-sangat maju kalau korang dah tahu. Ada apa kat sana dia tempat yang paling ajaib dunia kan, yang dekat kat mana? Tembok tembok kan? besar Cina tu. Tembok besar Cina Kalau boleh memang nak pergilah. Betul. Kat situ memang kita orang nak sangat pergi. Dan memang hidup pun tak apa. Betul. So selain daripada itu hari ni memang macam tadi nak cakap pergi Turki ataupun pergi Dubai. Di Dubai kita nak merasai dia orang punya tempat tu macam mana tau. Ya insyaAllah kalau ada rezeki lebih lah kan. Kita kumpul duit dulu sikit-sikit dan semua kan. Ada masa kita pergi berjalan-jalan, enjoy, betul tak? Kita hidup ni sekali semua hidup. Sekali semua hidup kan. So kalau kita macam yang mana ada berkesempatan kan, kita orang pun tak juga ni, tapi kita orang kumpul juga duit. Kita kumpul duit. Lepas tu bila kita orang dah sampai dia punya masa, insyaAllah kita orang akan pergi. Tak orang kata kalau tak dapat pergi pun tak apa, tapi ini kita orang punya impian lah nak pergi kan. Masa ada impian nak pergi mana. Betul. Menarik kan. Yang dapat sekali pergi pun dah betul. Cukup. Jadi bila orang cerita kita tahu rasa dekat mana ni. Betul. Okay, so guys, itu sajalah konten kita untuk hari ini. Ni kejap lagi kita orang akan habiskan.
Apa nama si noodle ni. So itulah konten kita untuk hari ini. Okey, yang mana suka dengan video kita orang, jangan lupa tekan like, share, komen dan subscribe. Okey, jumpa di next konten. Okey, bye-bye. Assalamualaikum.